yang ke arah yang tidak baik lah. Jadi masa tu dah mula sedar dan buat perubahan tu secara sendiri. Masa tu belum join Fat to Gold Challenge lagi, tapi produk dah ada dengan saya. Jadi saya masa tu consume Proki, dan dalam tempoh sebulan saya telah menurunkan berat badan daripada 67 kg kepada 61.5 kg. Okey, bila kita dah turun banyak, masa tu saya turun dalam 5.5 kg, saya rasa macam dah okey. Okey, kemudian lepas tu barulah ada program Fat to Gold Challenge. Jadi upline saya FAMD Nurul Ziha dan Muhammad Azri ajak ibu-ibu di bawahnya untuk sama-sama join Fat to Gold Challenge ni. Tapi saya tak join, saya tak nak join, tak berminat nak join sebab saya dah turun berat kan. Daripada 67 ke 61 saya dah tak nak join dah. Okey, jadi saya biarkan je. Berapa kali dia ajak, dia war-warkan dalam grup, saya tak menyahut. Okey. Tapi saya punya upline ni, itulah dia punya bagusnya, dia nampak kita punya potensi. Kemudian terus ajak dan lantik saya sebagai ketua kumpulan untuk OTOD 2, di mana saya sebagai ketua, saya kena memastikan 3 orang ahli di bawah saya untuk sama-sama mencapai penurunan berat badan. Maksudnya kalau salah seorang tak berjaya, kita dikira tak berjaya. Semua satu tim. Jadi itu satu tanggungjawab yang besar kepada saya sebagai ketua, dan saya menyahut cabaran itu dan bermulalah titik tolak saya di dalam Fat to Gold Challenge. Okey, terima kasih Puan Liza atas perkongsian. Betul kaleng-kaleng ya, ibu anak 8, tapi kita tengok macam pengantin baru kan. Okey, so seterusnya dipersilakan panel kedua untuk berkongsi mengenai titik permulaan Cik Munirah untuk join Fat to Gold Challenge. Okey, terima kasih Cik Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Munirah, berasal dari Gemencin Negeri Sembilan. Titik permulaan saya join program Fat to Gold Challenge bermula awal tahun 2024. Berat badan saya mencecah 105 kg. So kita boleh bayangkanlah berat badan yang 105 kg, sangat berat, tak ada confidence. So kita bekerja dalam bidang corporate, so yang memerlukan sometimes kita berjumpa dengan orang ramai kan. So bila berat badan yang macam tu, dia buat kita down and kurang confidence level. So ada kesedaran diri, join hiking, tapi bila berat badan terlalu berat, kita hiking will affect kita punya lutut. So itu adalah juga kesedaran jaga pemakanan. Tapi berat badan turun naik, kiranya ada turun, tapi paling banyak turun pun sampai 95 kilo macam tu saja. So until bulan Oktober, CEO Azri approach saya untuk join Fat to Gold Challenge, and then saya sahut cabaran selama 2 bulan untuk menurunkan berat badan daripada 94.2 kilo. And then bulan Disember, berat badan saya sebanyak 82.6 kilo. Itu adalah titik permulaan saya untuk menurunkan berat badan lah. Tanya banyak tu kan, cuba kira berapa penurunan berat badan Cik Munirah. Siapa boleh teka? 12, hampir 12 kilo, 11.6 kilo. Dan saya bergantungkan hampir 10 tahun tau beliau actually berat badan yang berlebihan. Tetapi alhamdulillah, sebab 2 bulan konsisten join Fat to Gold Challenge, turun sebanyak 11.6 kilo. Sangat-sangat amazing. Kalau lah Cik Munirah ni tunggu je kan, 10 tahun akan datang, kau baru dapat berat badan yang tu pun belum tentu kan. Okay. So, terima kasih kepada Cik Munirah. Seterusnya kita balik kepada panel kita yang ketiga, Puan Jua untuk berkongsi apakah turning point beliau menyertai Fat to Gold Challenge. Okay, dipersilakan. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Juara Hafizah. Saya daripada Seremban. Okey, titik permulaan saya kesedaran diri untuk sihat. Okay, sebelum tu saya seorang suri rumah dan ibu kepada 2 orang puteri dan seorang putera. Saya juga memasaklah untuk salah satu tadika swasta. Jadi komitmen saya harian saya
Bermula seawal 3-4 pagi lah, seharian, inilah komitmen seharian saya. Jadi saya perlu sihat, tenaga untuk melakukan setiap aktiviti saya seharian. Dan 2023 start tu saya rasa lain lah pada badan. Mula rasa cepat penat kalau buat apa-apa, naik turun tangga yang rumah setingkat pun mudah mengah, sakit lutut, dan emosi pun tak stabil. Lepas tu kalau tengok saya punya ni kan gambar, saya belik-belik gambar, tengok gambar lama kan. Oh, apa ni, berat sungguh mata memandang rupanya. Tak sangka lah sebab masa ambil gambar ni tengok, masa tu tengok macam biasa je kan kita tengok. Dan bila kita belik-belik semula tengok, dah macam apa ni, mengandung dah cukup hari untuk deliver je pula kan. Dan masa tu terdetik lah dalam hati, oh agaknya sebab ni lah, sebab badan kita dah nampak besar, berat dan berlebihan tu yang kita rasa badan tak sihat, mudah mengah apa semua kan. Jadi itu macam salah satu turning point lah saya untuk kesedaran saya untuk lebih sihat. Untuk saya boleh kongsikan tak berapa berat pada ketika ini? Saya rasa ini dalam 70 macam tu lah. 70 kilo, okey. Okey, so next untuk pusingan kedua, kita jemput Puan Liza untuk berkongsi apakah yang beliau lakukan ataupun apakah journey beliau dalam Fat to Goal. Baik, semasa program Fat to Goal berlangsung, saya mengamalkan pengambilan produk iaitu Proki setiap hari sebagai sarapan. Saya memang ambil sebagai sarapan. Sebagai meal replacement saya. Jadi kita dah tolak dah nasi lemak, roti canai semua dah tak ambil. Memang hanya Proki setiap hari. Kemudian dah mula tinggalkan minuman bergula. Saya ni ialah seorang coffee lover, pun berjaya tinggalkan minuman kegemaran saya tu. Sebab kita nak kata apa, kena kuat dalam diri kan. Sebab kita nak, journey kita ni, Fat to Goal Challenge ni dia 2 bulan saja. Jadi kalau kita tak kuat semangat, memang tak jadi. Kemudian dah mula jaga makan, kita secara asuh maju lah, kita tak buatlah secara drastik. Sikit-sikit kita tinggalkan. Alhamdulillah, selepas program itu berakhir, saya berjaya lagi menurunkan berat badan daripada 61.5 masa saya mula-mula join Fat to Goal Challenge tu kepada 55.6 kg. Terima kasih Puan Liza. Boleh kongsikan sikit tak apa aktiviti ataupun tindakan Puan Liza bila dapati ada berat badan stuck pada Fat to Goal tersebut? Baik, selain daripada rutin makan, sebenarnya pada sebelah petang saya meluangkan masa untuk bersenam. Pada peringkat permulaan lah saya buat senaman yang ringkas lah. Kemudian saya ada juga buat plank. Plank dia menguatkan otot lengan kita, betis dan juga perut. Dia boleh mengepiskan perut. Lepas tu saya juga ada juga brisk walk dengan jogging menggunakan walking pad di rumah. Tapi bila berat badan saya dapati stuck. Kadang-kadang bila kita buat rutin yang sama tu dia stuck kan. Saya mula cari apakah benda lain yang boleh membantu saya. Dan masa tu saya jumpa senaman yang paling banyak membakar kalori ialah skipping. Jadi saya mula skipping. Masih juga melakukan benda yang sama. Saya masih buat secara asuh maju. Mula-mula 100, 200. Kemudian saya up kepada 1000 sehari. Dan bila kita skip, sebenarnya dia membantu menguatkan lagi otot betis dan juga lengan. Terima kasih Puan Liza. Untuk makluman semua, Puan Liza ni memang dikenali sebagai ratu skipping dalam komuniti kami. Beliau selalu bakar kami untuk buat skipping. Satu hari 1000 kan Kak Liza? 1000. Siapa boleh buat 1000 satu hari? Sebab itulah beliau boleh turunkan berat badan dan juga berjaya untuk turunkan lagi jisim otot beliau. Next kita balik kepada speaker kita yang kedua, iaitu Puan Cik Munirah. Cik Munirah kan? Untuk berkongsi apakah journey beliau sepanjang menyertai Fat to Goal Challenge. Journey saya sepanjang join Fat to Goal Challenge adalah menggunakan dan ditemani produk Amway, produk Nutrilite.
So dengan menggunakan produk-produk Amway, saya rasa lebih bertenaga, kurang craving. Sebab kita tahu kita punya journey diet ni is not easy, bukan senang. Sebab dengan cara lifestyle kita yang sebelum ni, yang suka makan, dan bila dengan bantuan produk-produk Amway, kita mengurangkan rasa craving tu, and then dia bagi kita lebih bertenaga. Macam saya kerja jauh, saya stay di Kemencih, Negeri Sembilan, dan bekerja di Kuala Lumpur, di Bangsa. Dan bila kita pagi nak cepat-cepat pergi kerja kan, so tak sempat. So dengan produk Amway kita shake je dalam train, so dia boleh bertahan 1 hari pun tanpa makan kadang-kadang. Terus kenyang lah tu. Dia terus kenyang. Dia dalam train terus. Terus dalam train. Kadang-kadang 2 kali shake, kita shake sekali dalam petang dalam train juga sebab on the way nak balik kan. Jimat masa kan. Jimat masa, betul. And then masa bulan puasa, saya bersahur dalam train dengan shake, and then kita berbuka puasa pun shake dalam train juga. So saya rasa produk Amway sangat membantulah dan dalam mengurangkan craving saya dan memberi tenaga. And also bila saya hiking, buat aktiviti hiking, sometimes dulu saya akan makan roti canai, pergi hiking tapi makan roti canai kan. Tapi bila dah ada join Fat to Go challenge, saya gunakan produk Amway. Bila kita shake pagi sebelum pergi hiking, dia ada rasa tenaga yang balik hiking kita tak payah nak makan dah. Kita boleh makan yang light-light je. Biasalah tenaga kan, segi hiking lebih baik, lebih jauh kan. Lebih jauh, betul. Ni adalah result Puan, apa ni, ala-ala dah share ni adalah result Puan Cik Munirah ya. Okey, boleh tak pergi ke next sebelum? Okey, next yang sebelum tadi, slide yang sebelum tu. Okey, ni adalah hasil Cik Munirah ya, selepas 60 hari bersama dengan Fat to Go Challenge, yang mana beliau punya saiz baju. Okey, boleh bacakan tak apa saiz baju beliau? Double XL. Triple XL. Triple or double XL. Yes, dia baju kan. And then after 60 hari beliau punya saiz baju bertukar kepada XL. Dan yang terkini, ni gambar yang terkini masa raya yang baru ni bertukar kepada L. Alhamdulillah. Okey, tahniah ucapkan kepada Cik Munirah. Okey, seterusnya kita beralih kepada speaker kita yang ketiga, Puan Joah. Boleh kongsikan apakah perjalanan Puan dalam Fat to Go dan juga apakah hasil selepas 60 hari bersama dengan Fat to Go? Okey, sepanjang Fat to Go ni saya lebih pada jaga pemakanan lah dan jaga motion makan saya. Sebab ini first time saya buat gut reset kan. Jadi saya lebih pada jaga pemakanan untuk lebih fokus pada untuk penurunan berat badan. Sepanjang FTG ni saya buat IF, saya buat puasa sunat dan saya inspired by saya punya upline, saya buat extended fasting, puasa 48 jam, wet fasting lah. Itu memang inspired by saya punya upline lah. Bila saya start macam berat masa tu ni kan, bila dah buat sepanjang tu berat start, saya buat EF tu. Lepas tu hasilnya sepanjang 60 hari ni dari berat saya 69 jadi 61 lah, dalam 8.6 kilo. Sangat banyak tu. So kita bukan kepada Puan Joah kita. Saya nampaklah komposisi badan saya, dari gambar nampaklah komposisi badan saya berkurang daripada yang gambar terkini tu. Actually tu baju yang dah bertahun saya nak sarung tapi tak dapat. Tahun ni saya boleh sarung balik. Buat balik ya. Tahun tu simpan letak dalam ni almari. Ya. Berapa tahun? Rasa dah dari 2016 rasa baju tu. 2016, sekarang 2025. 9 tahun you all. Sangat lama. Sekolah darah lagi kot kan. Anak dua. Sekarang dah 9 tahun masih lagi boleh kembali kepada saiz baju asal. Okey, daripada saiz SL kepada saiz S. Okey, terima kasih Puan Jumat atas perkongsian. Okey, untuk last pusingan, kita ingin mendengar sedikit harapan dan juga pesanan daripada kita punya pemenang Fat to Go. Okey, jemput Puan Liza. Baik, harapan saya, biarlah berat badan yang kita ada ni, saya ada ni, kekal maintain, selepas ni tak ada kenaikan lagi, sebab kita dah tahu dah ada punya efek dari segi kesihatan. Jadi apa yang kita ada sekarang ni hargailah. Kemudian saya juga nak
meneruskan pengambilan produk yang saya ambil sekarang, Body Key dan juga GoPro. Dan juga saya sangat-sangat berbesar hati untuk membantu lebih ramai orang mencapai penurunan berat badan seperti saya. Buat masa sekarang ni saya sedang guide 6 orang di bawah saya untuk sama-sama mencapai berat badan idaman mereka. Tahniah Khaliza, semoga yang dekat juga akan mencapai berat badan yang seperti yang diimpikan lah. So kita balik kepada Cik Mira. Apakah harapan dan juga pesanan kepada kita semua? Sebelum saya berikan harapan saya nak berterima kasih kepada upline saya, CEO Ezri dan Cikgu Ziha. Berikan tepukan kepada upline. Sebab kerana beliau menubuhkan grup FTGC, so kita lebih bersemangat sebab dekat dalam grup tu diorang akan share aktiviti semua kan. So bila kita tengok kita saling bertukar-tukar idea, saling share, saling membakar kan, saling membakar. Membakar terbuka sampai habis semua kan. So bila diet journey ni is not easy. So bila adanya grup tu dia memberikan kita semangat. So pentingnya kita berada di sekeliling, dikelilingi oleh orang-orang yang sama vibe dan sama punya orang kata visi yang sama. Betul. Dan harapan saya semoga apa yang dikongsikan di atas ni menjadi sumber inspirasi pada semua, dan saya harap saya akan kekalkan dengan gaya hidup yang sihat ni, and then dapat turunkan lagi berat badan and nak go green macam upline saya. So tak ada jadi kan, tengok upline go green, kita tak green lagi kan? So jauh lagi perjalanan, dan saya cuba untuk teruskanlah gaya hidup yang sekarang dan dengan menggunakan produk-produk MV. Terima kasih Cik Munira. Semoga dapat size S macam Cik Ina. Nanti kita boleh bergambar sama-sama. Seterusnya kita balik kepada Puan Juma. Boleh kongsikan apakah harapan dan juga pesanan Puan? Sama juga macam peserta yang lain. Harapan saya dapat bawa atau sama-samalah bawa lebih ramai lagi kekalkan gaya hidup sihat, dan especially pada keluarga sendiri lah. Kadang keluarga sendiri lagi susah kan kita nak bawa tu tak. Itulah harapan saya, dan saya kekal istiqomah lah untuk teruskan gaya hidup yang sihat sekarang ni, lifestyle sekarang yang lebih lebih sihat lah. Terima kasih. Kita ucapkan kepada perkongsian daripada 3 orang pemenang Fat to Gold 2000.